Di sini saya nak tunjukkan macam mana kalau ada kereta WIS Sepet ataupun brand ZGE 20 tu, yang ada kalau kita guna dia rasa berenyut-enyut, dia power dia tak ada. Dalam skrin ada keluar logo ni, ada keluar logo. Kita boleh cek guna alat ni, kita boleh cek, kita scan pakai alat ni. Ni menunjukkan dia punya coil rosak, coil dekat plug depan tu lah rosak. Bermakna masalah yang semput-semput tadi, kereta semput-semput, inilah masalah dia. Jangan nak cari lain dululah, kita tengok kaedah ini dulu, penyelesaian kaedah ini dulu. Okey, terima kasih. Jumpa lagi kalau ada apa-apa.